PPS pertama di Bacok dan di Kelantan. Kita mula buka PPS ni pada pukul 11 malam tadi, 11:23 malam, yang kawasan terlibat di Taman Budi, Taman Budi Bacok. Taman Perumahan Budi ini merupakan memang kawasan yang menjadi kawasan hotspot banjir di Bacok, dan di peringkat PKOB Bacok kita sentiasa memantau apabila diumumkan MTL dan dijangka berlaku banjir sebagaimana diumumkan oleh GPS negeri. Jentera PKOB Bacok bersedia bermula pada semalam, dan dapati air apabila bermula pukul 8 malam air naik, dan sebagaimana yang peraturan PPS, semua kita menyediakan makanan 3 kali sehari, bermula makan pagi, makan tengah hari dan juga makan malam, iaitu pukul 6 petang. Dan semua disediakan oleh Pusat Pembinaan Banjir PPS ni. Dan untuk tahun ni di PPS ni kita telah lantik pembekal makanan di pengusaha kantin lah, untuk memudahkan urusan. Buat masa ni untuk hari pertama ni merupakan tempoh bertenang. InsyaAllah untuk hari kedua, sekiranya masih berada di sini, kaunselor daripada JKM akan mengisi beberapa slot lah, terutamanya untuk kanak-kanak dan juga warga emas sepanjang masa lah.